Sepatutnya seorang pemimpin yang digelar sebagai ustaz ataupun disebut sebagai ulama perlu mengajar penyokong-penyokong dan sekalian rakyat tentang cara-cara kita menjadi seorang pemimpin yang baik, yang meneliti, yang mengkaji, yang tabayun apa jua maklumat yang diperoleh. Dan kita kena tunjuk contoh kepada masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Islam dah ajar kepada kita, jangan kita sesekali mudah untuk terjerumus dengan fitnah. Dan jangan kita mengejutkan fitnah kerana kesannya sangat-sangat buruk dan teruk. Sayang 1000 kali sayang apabila seorang pemimpin yang kerap kali menyebut perjuangan Islam, yang sanggup membaca kunut nazilah melaknat orang, kononnya mereka lah yang memperjuangkan Islam, mereka lah yang tidak zalim, mereka lah yang tidak melakukan kemungkaran. Tetapi hari ini membuktikan bahawasanya mereka bukannya pejuang Islam. Mereka bukannya ulama yang menjadi sandaran di akhir zaman. Tetapi mereka adalah ulama yang menunggang agama Islam untuk mendapat keuntungan politik semata-mata. Adakah Islam yang mereka perjuangkan itu perlu menyulam fitnah? Adakah pakaian mereka itu sekadar untuk menutup keburukan dan nak menampakkan mereka adalah golongan yang alim? Islam bukan pada perkataan. Islam pada pelaksanaan dan perbuatan. Jika kita berdegar-degar, berucap, berceramah, menuduh orang tidak Islam, dan kitalah yang terpaling Islam, menggunakan ayat suci Al-Quran, kepilkan hadis untuk nak menampakkan kita ini pejuang Islam, tetapi kita tidak mengamalkannya, inilah munafik. Sebab itulah surah Al-Munafikun lebih panjang berbanding dengan surah Al-Kafir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita untuk mengenali orang kafir sangat-sangat mudah. Dari segi perbuatannya, dari segi anutannya, dari segi kepercayaannya, sudah kita tahu bahawasanya sekian-sekian ini adalah kafir. Tetapi untuk kita mengenal pasti orang yang munafik sangat susah. Kerana pakaiannya lebih Islam daripada orang Islam. Ucapannya, mereka lah yang terpaling alim. Tetapi dari segi perbuatan, pelaksanaan, mereka sebenarnya tergolong dalam kelompok munafik. Jadi, ahli Parlimen Jasin hari ini telah menunjukkan kepada kita bahawasanya seorang yang berperwatakan Islam tidak semestinya dia mengamalkan Islam. Sebuah gerakan Islam, parti Islam, tidak semestinya dia bercirikan Islam. Soalnya sekarang bukan soal minta maaf. Soalnya adalah bagaimana kita nak menghalang, menyekat fitnah-fitnah ini terus berjalan. Apakah ahli Parlimen Jasin ini dia bertanggungjawab dan memberi jaminan bahawasanya dia betul-betul akan menghentikan fitnah? Jika sekadar hanya minta maaf untuk lari daripada hukuman, tidak ada gunanya. Biar minta maaf untuk elakkan hukuman atas dunia dan hukuman di akhirat. Bagaimana? Adalah bertanggungjawab. Sentiasa memberikan penerangan, penjelasan, biar maklumat kemaafan itu sampai ke akar umbi. Ahli Parlimen Jasin perlu minta maaf dan perlu memastikan rantaian fitnah ini berhenti.